Aku dapat order Grab Express. Lepas tu aku sampai, disuruh aku cancel. Aku collect 7 km, datang-datang tak ada cakap apa, tiba-tiba suruh cancel. Lepas tu aku cakap, apa hal pula, aku dah datang jauh, apa pasal cancel? Lepas tu dia cakap barang belum siap. Lepas tu aku cakap, habis apa pasal korang order kalau barang belum siap? Lepas tu aku bising-bising lah, aku debate lah dia, aku tak nak cancel. Lepas tu last aku cakap, okay, kalau kau nak cancel, kau cancel lah. Lepas tu dia cakap dia tak boleh cancel. Lepas tu dia cakap dengan aku, tadi rider datang okey je cancel. Aku cakap, kau ni order memang nak suruh rider datang lepas tu cancel ke? Lepas tu aku marah lah. Aku cakap, tak boleh macam ni, kau jangan buat rider macam ni kan. Lepas tu dia cakap barang belum siap, nak buat macam mana? Aduh, aku cakap, dah tu kau order kenapa? Lepas tu aku report lah dengan help center. Aku report, aku cakap dengan Grab, aku cerita lah kronologi dia macam mana. Lepas tu at the end of the day, Grab suruh aku cancel kak. Tapi nanti Grab akan bagi aku pampasan lah. Tapi pertanyaan dia, rider mana yang datang terus cancel tu? Korang tak beta dulu ke? Eish. By the way, yang tanya aku punya bag tu boleh muat berapa banyak kan? Yang tu bag yang aku pakai tu 48 liter tau. Okay, korang tengok order ni, semua ni banyak ni boleh muat dalam bag ni. Boleh muat. Ngam-ngam soy. Ada kat bawah, ada kat bawah. Kalau bawa dokumen senang, boleh letak sini. Safety geng.